Kita tengok kenapa nak cek ini. Sebab kita punya pokok prinsip tu sepatutnya apa? Meningkat secara beransur-ansur tarikh masa ke semasa. Manakala faedah sepatutnya semakin berkurangan. Kita tengok lagi. Apa makna saya? Ini tempoh dia 25 tahun. Bermakna bulan pertama ni 67%. Okey. Tapi selepas you bayar 5 tahun, dia akan turun 59%. 10 tahun, 49. 15 tahun, 36. Dia mesti turun ni. Nanti you check betul-betul. Nanti tak turun, you kena berhati-hati. Ini 25 tahun, 30 tahun ni, memang kebanyakan ambil 30 tahun lah. Mungkin you sudah nak bayar habis, anak you macam mana? Saudara mara masih banyak orang lagi bayar. Ambil 30 tahun. So, bulan pertama ni dia 74%. Bermakna, you bayar 1,000, ada RM740 bayar apa? Bayar faedah saja tau. Tapi selepas you bayar 5 tahun, dia akan turun. 1,000 ada 670 bayar apa? Bayar untuk faedah. Selepas bayar 10 tahun, dia akan turun sampai RM1,590 bayar faedah saja. 15 tahun, dia turun sampai 50% lah lebih kurang. Bermakna 1,000 you bayar, 500 tu bayar apa? Tu bayar untuk faedah. You tak boleh bayar sampai pun 10 tahun, 15 you masih bayar 70% lagi. Termin, ada salah lah sini. Saya tak tahu apa masalah, tapi kami perlu tolong cek. Tapi you ambil ini punya jadual, pergi cek dulu.